Oh, kalau batuk memang sesuai lah kan. Satu petua yang agak mujarab juga untuk yang ada masalah batuk, ada masalah gatal tekak, kahak tebal, pedih tekak, korang boleh buat cara ni, insya-Allah mujarab. Korang kena sediakan dua benda ni. Yang pertama, satu botol minuman, tak kisah botol kecil ataupun satu botol besar. Yang kedua, korang perlukan satu batang straw lah, tak kisahlah mana-mana straw. Korang buat satu lubang dekat botol ni yang mana muat-muat saja straw ni boleh masuk. Orang kata kecil aja, tak nak besar sebab nanti kita tak nak angin-angin masuk dekat celah-celah ni. Maksudnya kalau sikit-sikit tak apa. Kemudian korang perlukan satu genggam ataupun 10 gram bunga cengkeh. Korang tumbuk, tapi jangan bagi hancur sangat lah. Sekadar tumbuk saja. Kemudian korang ambil 2 ulas bawang putih, korang tumbuk juga and campur dengan bunga cengkeh tadi itulah. Kan campur dengan bunga cengkeh. Kemudian ambil satu sudu garam bukit ataupun garam biasa pun boleh. Kemudian campur dengan air mendidih. Kan dan biarkan lebih kurang 10 minit, 15 minit. Korang bagi nampak yang bunga cengkeh tu, air dia tu keluar, warna dia keluar pekat. Kemudian korang masukkanlah dalam botol yang kita buat tadi. Korang masukkan juga sekali dengan bahan-bahan tadi. Bawang, bunga cengkeh masukkan sekali. Nafas menggunakan dada, bukan paru-paru. Maksudnya dada akan jadi kembang. Contoh macam ni. Oh, kalau batuk memang sesuai lah kan. Dia jadi sakit sikit dekat perak. Kita tekak ni. Dia jadi perik sikit dekat tekak ni. Tapi bagus untuk batuk. InsyaAllah lah. Cuma dia boleh tahan selama 6 jam je lah. Sebab dia ada bawang. Jadi selepas 6 jam tu boleh buang. Kalau rasa ilmu ni bermanfaat, korang boleh follow Hafiz Bahrain.